Rumah gerai berantai selalunya lebih murah. Tapi ramai pemilik, ramai player masih ragu. Kalau hampa sedang cari rumah, hampa mungkin pernah dengar istilah gerai berantai. Dalam bahasa mudah faham, gerai berantai ni bermaksud gerai individu atau strata yang masih belum dikeluarkan. Jadi pemilik rumah masih direkodkan di bawah gerai induk. Apa kelebihan dia? First, harga rumah biasanya lebih rendah berbanding dengan rumah yang sudah ada gerai individu. Secondly, kos permulaan kadang-kadang lebih rendah dan pilihan rumah mungkin lebih banyak di kawasan tertentu, contohnya macam di kampung. Tapi ada juga kekurangan. Proses jual beli biasanya mengambil masa yang lebih panjang, lebih lama kerana memerlukan dokumen tambahan dan kebenaran pada pihak tertentu. Sesetengah bank juga mempunyai syarat pembiayaan yang lebih ketat berbanding dengan rumah yang sudah mempunyai gerai individu. Selain itu juga, proses pindah milik masa hadapan mungkin sedikit rumit, susah. Adakah gerai berantai itu tidak bagus? Tak semestinya. Penting adalah semak status hartanah, dokumen yang lengkap dan dapatkan nasihat daripada rent atau lawyer before membuat keputusan. Rumah gerai berantai boleh jadi pilihan yang baik jika kita benar-benar memahami proses dia. Kalau kita diberi pilihan, adakah anda sanggup beli rumah gerai berantai? Harga dia RM50,000 lebih murah. Tulis pandangan dan pendapat anda di ruangan komen. Dapat sesuatu?